Ni dia pot bakso yang ada macam-macam jenis. Ada bakso bakar, ada sup bakso. Jom guys. So hari ni aku nak ajak korang makan bakso yang ada macam-macam jenis dekat Bakso Warisan Si Jangkang, Teluk Paling Garang. Let's go. Bakso Warisan Si Jangkang ni satu-satunya bakso dekat Malaysia yang letak bawang goreng tabur dekat dalam dia orang punya bakso. So ni apa yang aku order, sikit je, tak banyak So pun. yang first ni aku try makan dia punya bakso mercun. Korang tengok memang besar bit bakso dia. Dalam ni korang akan dapat sambal siap dengan daging lagi. Ada juga dia punya bakso yang kecil-kecil tu, makan dengan bihun memang sedap. Ni mi bakso ayam dia. Untuk aku, kuah mi bakso ni dia rasa ada lebih macam kicap sikit daripada bakso biasa. Kalau korang nak kunyah-kunyah, korang rasa dia punya ni bakso bakar. Bakso dia rasa berurat elok, siap dengan sambal dia yang pedas-pedas manis tu. Ni pula cilok. Dia still pakai bakso yang sama, cuma dia ganti dengan kuah kacang je. And ada rasa sos-sos dia tu. Tapi yang kalau korang tengok ni bukan nasi ayam bakso penyet tau. Tapi ni nasi bakso penyet. Kau bayangkan makan nasi dengan bakso siap dengan sambal hijau lagi. Tapi kalau korang tak nak makan dengan bakso, dia still ada ayam penyet dia yang biasa ni. Untuk sambal dia aku boleh cakap dia kurang pedas. Yang mana kaki-kaki ayam gepuk tu korang tak payah pening-pening, sebab dekat sini pun ada ayam gepuk mat. Untuk rasa dia aku boleh cakap dia dah sama level dah dengan satu brand besar ni. Untuk air pula aku order dia punya jus avocado dengan jus avocado coklat. Apa pun kita santai-santai je.